Saya ingin menegaskan bahawa pantai adalah aset awam, bukan untuk dimonopoli oleh pihak tertentu. Kini kita melihat trend yang membimbangkan di mana hotel-hotel dan projek swasta dibina betul-betul di pesisir pantai sehingga menutup akses rakyat ke kawasan tersebut. Keadaan ini bukan sahaja mencemarkan imej semula jadi pantai, malah menghalang rakyat untuk menikmati ruang awam yang sepatutnya menjadi hak mereka. Saya ingin menegaskan bahawa kita tidak menolak pembangunan dan kemajuan, namun pembangunan hotel dan projek komersial di kawasan pesisir pantai haruslah diperindahkan ke kualiti yang sesuai, seperti di seberang jalan dan dari pantai, dan bukannya di tepi pantai. Tindakan membina terus di pesisir pantai bukan sahaja menjelaskan keindahan semula jadi, malah mengganggu akses rakyat untuk menggunakan pantai sebagai ruang rekreasi dan komuniti. Datuk Tua, sebelum itu saya mendesak kerajaan akan menghentikan kelulusan sebarang pembinaan hotel baru di pesisir pantai. Malah kerajaan perlu meneliti semula dan juga perlu mengambil semula atau menerus tanah-tanah yang telah menjadi milik individu atau pihak swasta, serta meletakkan status pantai sebagai harta awam yang diwartakan. Dengan langkah ini, pembangunan boleh diteruskan tanpa memejahkan hak rakyat atau keindahan semula jadi.